muntahkan kahak tu ataupun dia akan batukkan kahak tu. Dan yang ketiga, kahak untuk baby ni juga dia boleh keluar melalui proses pembuangan. Najis anak akan jadi berlendir-lendir. Okey. Najis anak akan jadi berlendir-lendir. So cara pertama saya nak ajar kita nak keluarkan kahak anak melalui hidung. Macam saya cakap tadi mula-mula, saya rasa awak tak masuk lagi. Okey. Macam saya cakap tadi, minyak basmah kita ni dia memang tak panas langsung dan dia berangin sahaja. Dan berangin dia pun sangat-sangat minimal, sangat-sangat sikit. So, kalau nak pakai dekat baby, pakailah senipis yang boleh. Caranya, ambil minyak herba asma, celek sikit je kat jari kita macam gini. Kan? Selepas kita dah letak dekat jari, kita ratakan lagi, bagi nipis lagi. Kemudian baru sapu dekat hidung anak. Sapu dekat hidung anak, bawa ke batang hidung, bawa ke ubun-ubun, tambahkan juga sapuan atas pipi bawah mata, atas pipi bawah mata. Sebab dekat tulang pipi kita ni pun terkandung lendir-lendir juga. Okey, sebab dekat tulang pipi kita ni pun terkandung lendir-lendir juga. Okey, itu cara pertama lah, dia akan keluarkan kahak tu melalui hidung. Dia akan bersihkan kahak tu ataupun dia akan batuk ataupun dia akan bersihkan lendir-lendir tersebut. Cara kedua, kita nak keluarkan kahak tu melalui hidung, melalui mulut, Dia akan muntahkan kahak tu ataupun dia akan batukkan lendir-lendir tersebut lah. Okey, terpulang kepada ibu-ibu, nak sapu dekat tapak tangan dulu pun boleh, nak sapu minyak kat tapak tangan dulu pun boleh, nak terus sapu dekat dada anak pun tak menjadi masalah. Okey, dan biasanya saya akan advise customer saya untuk tanggalkan dulu baju anak lah. Sebab apa? Sebab kita perlukan sapuan tu, kita perlukan urutan tu. Okey. Dan kalau macam saya lebih prefer letak dekat tapak tangan dululah. Okey, saya lebih prefer letak dekat tapak tangan dulu. Okey. Kalau untuk baby kan, banyak macam gini pun dah okey, tak payah sampai melempah pun tak apa. Okey. Lepas kita letak dekat tapak tangan, kita rak tangan kita macam gini bagi ada haba. Kenapa kita perlukan haba? Sebab kita nakkan penyerapan yang cepat. Okey. Dah kita rak tangan kita macam gini kan, kita terus sapu kat dada anak. Seluruh dada, tolak ke atas, sapu seluruh dada, tolak ke atas sampai dia punya leher. Sama juga dengan dada belakang, sapu seluruh dada, tolak ke atas, sapu seluruh dada, tolak ke atas sampai dia punya tengkuk ni. Okey, boleh buat sapuan 3 ke 4 minit untuk setiap dada, lagi lama lagi bagus sebenarnya lah. Okey. Minyak herba asma kita sapu kat dada untuk mencairkan kahak. Tepukan percussion kita buat untuk melonggarkan lagi kahak-kahak yang ada. So, kalau nak cepat keluar, buat kedua-dua cara tu, sapu dan tepuk. Okey. So, tonggengkan anak umur berapa? 5 bulan tadi kan. Kalau anak dah boleh duduk, suruh dia tunduk sikit. Tapi kalau tak boleh duduk lagi, tonggengkan dia macam gini. Tangan tu kita kuncup, tepuk dada belakang dia. Tepuk sekadar 1 ke 2 minit sahajalah. Okey. Itu cara kedua. Cara ketiga, kita nak keluarkan kahak melalui najis. Cara yang paling saya suka buat dekat anak saya lah. Okey. So, daripada tulang dada, tolak ke bawah. Bila dah sampai kat perut, sapu je membulat seluruh perut anak, tolak semula ke bawah. Daripada tulang dada, tolak ke bawah. Bila dah sampai kat perut, sapu je membulat seluruh perut anak, tolak semula ke bawah. So, itu cara dia. So, Mar, kalau Mar baru first time nak buat sapu minyak herba asma kan, Mar buat ke 3 cara tersebut dalam satu masa serentak. Sebab apa? Sebab kita tak tahu anak kita ni dia mampu keluarkan kahak melalui apa, najis ke, muntah ke, ataupun melalui hidung. Dan Mar kena buat minimum 3 kali sehari. Minimum 3 kali sehari, ikut pada condition body anak-anak, ikut kepada situasi lah. Kalau anak tu macam teruk kan, macam batuk dia agak teruk, boleh buat sapuan macam selang 2 jam, selang 3 jam, ataupun setiap sejam pun boleh je, tak jadi masalah. Dia takkan jadi overdose kepada anak kita. Sebab minyak herba asma ni korang hanya untuk sapu-sapu luar sahaja. Okey Mar? So kalau nak tengok, kalau nak tahu, kalau nak beli, boleh tengok dekat beg kuning nombor 1.